Macam ayam Bangkok aku tengok. Body dia, aduhai, lebih padat daripada jandes melehoi. Inilah aku, Lento, preman Nusantara. Maju dapat duit, mundur dapat emas. Dengan password Kangkung Rebus. Jangan lupa subscribe. Kangkung Rebus. Maju dapat duit, mundur dapat emas. Panas betul aku rasa dunia ni. Kira-kira dah sampai mana lah aku ni. Nak cari jodoh pun hajab betul aku rasa. Semenjak ditinggal dengan bini aku, rasa sunyi dunia ni aku rasa. Tapi dah sampai mana lah kira-kira aku ni ya. Istirahatlah aku di sini kogaknya. Dah 7 benua, dah 7 gunung aku lewati. Namun belum juga aku jumpa dengan perempuan. Ana mit bedi lema cewek. Karena gata mantong ketek mantong membecung de mantong mebe lungki geti mantong mebelimbe. Aduh. Dari kemarin siang aku belum sempat makan. Sekarang saatnya menikmati nasi sebungkus, rokok tak sebatang. Kok kepegang pula ini? Ini tai apa ini? Macam bau kangkung rebus saja. Aduh. Macam mana pula mau makan ni? Udahlah. Tangan ini digantung aja. Makannya pakai tangan kanan. Bawa nasi pun enak nih. Macam mana pula dipegang? Kau terkejut. Kenapa engkau tak bisa makan? Pas betul. Kebetulan aku lapar betul. Dari Tanjung Pura aku kemari berjalan kaki. Biar aku makan ya. Pak Tua, tolong sisakan untuk aku sedikit ya. Aman tuh. Aku cuci tangan dulu ya. Tapi gimana aku nak makan nih? Untung aku ada persediaan. 3 kotak aku bawa kemarin air minum. Inilah tinggal 1. Pas betul. Cuci tangan. Aku makan. Aku makan dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismika Allahumma ahya wa bismika amud. Aku salah baca. Itu kan doa tidur. Maulah tak jadi makan aku. Ulanglah balik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Mantap betul aku rasa nasi ini. Serasa rendang aku rasa ikan sambal ni. Tak aku sangka daerah apalah namanya ni ya. Baik-baik betul orangnya. Begitu aku lewat,
langsung tersedia makanan. Sedap betul aku rasa. Cuman baru nih pula aku jumpa kampung macam ni. Nikmat betul aku rasa. Hey. Jadi dari tadi aku makan di sebelah tai lembu. Bikin tak selera makan aku aja tai lembu. Wuih, mana aku lagi selera-seleranya. Dah habis rupanya nasi aku. Patutlah aku tak selera lagi. Pindahlah aku dari sini. Wuih, bau betul kau tai lembu. Wah, mana pula bapak tua tu? Ha? Aduh, nasiku dihabisin pula ni. Dasar bapak tua kangkung rebus. Aduh. Pak tua. Jangan kau panggil aku Pak Tua. Aku ni jomblo. Tapi memang sudah kenyataannya bapak ini sudah tua. Aduh, batuknya saja seperti orang goyang koplo. Ini memang model batuk tahun 2023. Asal kau tahu aja, aku ni kemari nak cari jodoh. Usah kau cakap aku ni dah tua. Nanti mana ada orang yang nak ngan aku. Terus aku panggil apa? Kau panggil aja aku Om. Om Punggit. Terserah kau nak panggil aku apa. Aku panggil aja Wak ya. Terserah. Jadi Wak, kenapa Wak habiskan pula nasiku tadi? Manalah aku tahu. Aku kira dah kau bagi ngan aku. Manalah aku tahu kalau kau nak juga. Aku habiskanlah. Aku pun tak sedar habiskan nasi tu. Tiba-tiba yang parahnya lagi. Sekali aku tengok ke kiri ada pula tai lembu di situ. Jadi tak selera aku makan. Macam pula tak selera. Nasinya cuma tinggal daun tok. Itulah yang bikin aku terkejut juga. Tiba-tiba nasi tu dah habis rupanya. Pas betul lah dalam hati aku. Padahal Wak, nasi tu spesial aku beli sama adik Laila. Itu nikmatnya, enaknya nasi tu persis seperti enaknya malam pertama. Wak, sebetulnya Wak ini berasal dari mana? Dan tujuannya apa kemari? Kau ni macam mana? Dari tadi aku dah cakap tak juga paham-paham. Aku dari tadi kan dah sebut. Aku ni dari Langkat kemari nak cari jodoh. Asal kau tahu aja. Ni kau tanya lagi. Dah 7 kali aku cakap dengan kau. Aku dari Langkat datang kemari. Tapi aku tak tahu. Kampung ni kampung apa namanya? Ini kampung namanya Singkong Keprek. Singkong Keprek. Iya. Macam tak ada saja kasih nama kampung ni macam nama makanan. Apa tak ada nama lain? Entah nama ikan badau, entah nama ikan nila. Jadi tak langsung dilahap orang. Oh, ada yang lebih aneh lagi, Wak. Apa tu? Kalau nama kampung sebelah, itu namanya Babi Rebus. Babi Rebus. Dah iya tak iya nama orang kampung buat sini. Kalau kampung tetangga sebelah sana, namanya itu monyet keprek. Sakit dada aku dengar nama kampung kalian ni. Tenang, Wak. Jadi Wak tujuan kemari dari Langkat ke kampung Singkong Keprek ini, Wak nak cari jodoh. Dah jelas lah. Nak cari istri. Betul. Kau bayangkan saja, tanpa aku sedari, 7 hari, 7 bulan, 7 minggu aku berjalan dari Langkat ni kemari. Tak peduli panas terik, hujan menerpa, tetap aku lalui. Sebab aku semangat nak cari jodoh. Itu bukan semangat nak cari jodoh, Wak. Jadi apa namanya?
Itu semangat nak mau masuk tanah. Kau jangan sembarangan cakap. Walaupun aku udah tua gini, tapi aku masih gagah perkakas. Perkasa. Ya, maksud aku tuh dah. Perkakas capek pula aku ngomong sama awak. Aku bukan tak nak melawan kau. Dah lah, dah. Cerita punya cerita. Nama kau ni siapa? Jadi awak belum kenal sama aku? Hah? Aduh, aku ini orang terkenal dari Sabang sampai Merauke, bahkan ke seluruh penjuru dunia, sampai ke Afrika pun orang tu kenal. Aku ini preman Nusantara, maju dapat duit, mundur dapat emas, dengan password kangkung rebus. Iya. Gimana? Udah tahu kan? Belum. Kau ni kan terkenal di Afrika, tapi belum ada aku tengok masuk ke Langkat. Aduh. Ayolah orang Langkat. Kenal lah sama Lim tu. Iya, kenal kekasian budak ni. Kasihan aku nggak dikenal di Langkat. Jangan lupa subscribe ya, subscribe. Kok jadi ngomongin YouTube pula akhiran ni, Wak? Aduh. Wak, jadi begini, Wak. Begini macam mana? Cepat kau cakap. Lama betul aku nunggu kau cakap ni. Kalau memang Wak begitu, begini saja. Kau ni cakap dah begini, Karena- begitu, begini lagi. Sabar, Wak, sabar. Kalau cepat. Wak begitu, jadi begini. Kau ni bikin naik darah aku aja. Gula darah aku ni dah segini tingginya. Usah kau tambah lagi. Cepat sikit kau cakap. Iya, Wak. Jadi begini, Wak. Kalau memang Wak mau cari istri di kampung Singkong Keprek ini, macam aku mana? tawarkan seseorang yang paling cantik di kampung Singkong Keprek ini. Kalau aku boleh tahu, siapa rupanya perempuan yang mujur nasibnya tu bisa nak berjodoh dengan aku? Dia adalah nenek aku. Kau nenek engkau yang nak kau bagi dengan aku. Aku tak nak. Dah pasti nenek engkau tu dah tua. Oh, beda nih, Wak. Nenek aku ini walaupun sudah tua, dia masih jomblo wati. Tua tapi rasa perawan. Maksud engkau nenek engkau tu belum pernah kawin? Belum lah. Kau tak usah ngada-ngada. Jadi engkau ni lahir dari mana? Mak engkau ni lahir dari mana kalau nenek engkau tu masih jomblo? Betul juga. Betul lah. Begini, Wak. Maksudku bukan nenek kandung aku. Hai. Maksudku neneknya dari nenek aku. Neneknya sepupunya nenek aku. Begitu, Wak. Kau cakap lah dari tadi macam tu. Berarti nenek sepupu kau. Iya. Kebetulan nenek tu masih jomblo. Masih jomblo wati. Pas betul. Walaupun dah tua, dah bisa aku perkirakan, tapi masih rapat. Mohlah kita cari nenek tu. Mau? Iyalah. Kalau aku mau, nak. kalau mau Uwak cari nenek itu, cari aja ke depan lagi nanti. Namanya nenek Soleha. Oh, nenek Soleha. Ha. Okeylah. Tapi terkenang aku rumahnya tadi kau cakap ke sana apa ke sana? Ke sana, Wak. Yaudah. Kalau gitu aku jumpai nenek tu ya. Okey, Wak. Makasih banyak. Okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Wak, sana. Ke sana. Oh iya ke sana. Ke sana. Lupa aku. Soleha. Oh, Soleha. Aku rasa inilah yang dibilangan si Limto tu. Ui. Macam ayam Bangkok aku tengok. Body dia aduhai.
lebih padat daripada janda semelehoy. Tak salah si Lim tu bagi aku. Ngan nenek dia ni ternyata memang betul-betul masih perawan. Pucuk di ulam, cinta pun tiba. Kalau jodoh memang tak kemana. Kalau ini apa dipinta dia pun pasti aku bagi. Usah kata tempat tidur Olimpik, dari atuknya Jepara pun tetap aku tempat. Biar semelehoy body dia ni tak kreot-kreot tempat tidur. Adik Soleha. Oh, Dek Soleha. Iya, Bang. Benarkah kau Dek Soleha? Benar, Bang. Dek Soleha. Ternyata Dek Soleha nak ajak aku macam film India tuh, lari-lari. Dia sangka aku tak sanggup. Aku nih biar tua tapi masih muda. Tunggu Dek Soleha. Akhirnya kau tertangkap aku juga, Dek Soleha. Tapi kenapa kasar betul tangan kau nih, Dek Soleha? Macam parut kelapa aku tengok. Ini karena Dek Soleha rajin kerja, Bang. Oh, patutlah. Ternyata Dek Soleha nih pekerja keras. Tak salah abang nak pinangkan kau nih, Dek Soleha. Dek Soleha ini memang suka yang keras-keras, Bang. Patutlah. Abang pun suka betul lihat body Dek Soleha macam gini nih, Dek Soleha. Kalau macam nih, usaha kata sebulan 2 bulan, 7 tahun pun tak ku bagi kau keluar kamar, Dek Soleha. Biar temannya Bang tidur, Dek Soleha. Kalau aku tengok-tengok dari gaya kau ni dah macam anak muda saja, Soleha. Dah macam anak umur 17 tahun. Pakai sepatu sport. Tapi macam tak asing aku tengok sepatu kau ni, Dek Soleha. Tapi dah lah. Tak apalah, tak usah dipikir pasal tu. Yang penting nak Dek Soleha ngan abang kan? Abang semakin menggebu-gebu rasa cinta dengan Dek Soleha ni. Abang rasa dah tak sanggup lagi untuk menahan Dek Soleha. Bang, jangan Bang, kita belum muhrim. Ya tapi kita kan dah bakal jadi suami istri, Dek Soleha. Abang genit. Kau usah takut, Dek Soleha. Kenapa engkau kentut, Dek Soleha? Tapi tak apalah, Dek Soleha. Sebab kentut Dek Soleha ni tak bau busuk, wangi betul seperti parfum non alkohol. Kau tinggal sebut berapa nak abang pinang kau, Dek Soleha. Jangan pegang-pegang, Bang. Kau ni kan dah calon bini aku, Dek Soleha. Tapi masih calon.